Saya buat tu. Yalah dah buat buku-buku nasi. Buat simple-simple. Kemasing. Tak bila berniaga? Niaga lama dah. Dah lama dah niaga. Mojah dulu gerai warung kecil. Lepas tu baru lah ni buat pindah sini baru lagi. Buat. Dari segi menu tu siapa yang ada? Menu saya masak sendirilah. Lauk tu? Lauk biasa orang cari sini biasa orang cari yang kampung. Nak gulai serati lah sini. Lepas tu daging kerutu. Itulah. Biasa yang tu lah yang orang cari sini. Ada. Jual hari Rabu saya cuti. Oh, hari Rabu cuti. Rabu cuti. Hari Rabu. Sajalah hari Rabu hari tak tu sangat. Bukanya lepas subuh. Dah buka dah. Pukul 1 tengah hari dah tutup dah. Oh, malam. Jap. Tutup terus. Hari ni. Jap. Tali masih. Macam mana makan? Okey, sedap tak? Alhamdulillah. Nak makan sini ya? Mula dulu dah. Syukur lah rombongan artis dapat mari sini. Dapatlah ni apa orang kampung kenal lebih dekat lagi. Dengan artis. Syukurlah nanti datang lagi. Buat ceria-ceria pagi. Dialu-alukan pada apa? Pada semualah sudi-sudi lah sehingga kedai Mojah ya. Ya kok yang selain kedai tu yang pelancong-pelancong pengunjung. Perantau-perantau ke daripada luar balik Kelantan sehingga sini lewat. Mojah nasi belauk patah senok. Gulai serati ayam kampung. Ada somel. Okey. Ini Mojah hitam. Hari jadi tu Mojah nasi belauk. Oh, tu juga. Facebook? Facebook Wan Zahwa Abdullah. Mana serati sodah ni dah? Yang menolong ni kebanyakan adik-beradik ke apa saudara mara? Ni. Darah Marul Mojah lah ni. Dua bucang ni lah ya? Oh, tak soyok. Terima kasih. Nanti datang lagi ke kedai Mojah nasi belauk Pantai Senok. Jumpa lagi. Jangan lupa datang. Kedai nasi. Mojah nasi belauk Pantai Senok. Sembarang tempahan sila hubungi nombor ni. Ya. Okey, terima kasih artis-artis semua.